daripada 80 tahun ni soalan saya, Datuk. Kenapa Datuk setia bersama UMNO? Ini adalah soalan yang sangat menarik, kerana ini juga soalan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat saya yang telah lama meninggalkan UMNO. Mereka bertanya, kenapa masih stay, kenapa masih tinggal dengan UMNO. Jawapan saya mudah. Kita tidak akan sekali meninggalkan rumah yang pernah memberikan kita nikmat kehidupan. Kita tidak akan meninggalkan sesuatu tempat, rumah kita yang telah memberikan kita segala-galanya. Saya tidak sanggup, saya kata, kalau rumah saya rosak, saya akan perbaiki. Saya tidak akan tinggalkan. Saya tidak akan beli rumah baru atau pergi ke rumah baru hanya kerana rumah saya ada kerosakannya di sana dan di sini. Selagi rumah itu boleh kita perbaiki, selagi itulah kita perlu mempertahankannya untuk memperjuangkannya. Dan tidak sesekali saya pernah terfikir pun untuk meninggalkan perjuangan ini, kerana saya yakin dan percaya inilah parti yang terbaik untuk rakyat, bukan saja di negeri Sabah tapi di Malaysia secara umumnya. Dan saya berani mengatakan, insya-Allah dalam apa keadaan sekalipun UMNO akan tetap dan terus berjuang demi rakyat, insya-Allah.